bersihkan hati kita. Nombor satu, kita bertaubat kepada Allah. Taubat itu membersihkan dosa. Bila hati bersih daripada dosa, maka datanglah kekuatan melaksanakan ibadah. Bila dosa itu kita tak buang, kita tak taubat, dosa tu dia macam dawai, dia lilit kita. Bila dia lilit kita, kita jadi berat. Itu kata ulama, inna sikhataz zunubi tamna'u min khiffatil ibadah. Sesungguhnya belitan dawai dosa itu pada tubuh kamu menyebabkan tidak ringan melakukan ibadah. Nah, bersih dulu, bersih. Nabi 70 kali sehari taubat. Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum, wahai manusia, minta ampunlah pada Tuhan kamu. Fa inni atubu ilahi fi yamin walailin sab'ina marrah. Aku ni sehari semalam minta maaf pada Allah 70 kali. Mulai sekarang amalkan. Lepas subuh 70 kali kata astagfirullah. Bangun tidur 10 kali. Lepas sembahyang subuh 10. Sampai ke isyak 60 kali. Nak tidur 10 kali lagi. 70 kali sehari minta ampun pada Allah. Minta ampun. Allah ni tak heran kita banyak dosa. Dia hairan kenapa tak mau minta maaf. Sedangkan dia ni Ghafurur Rahim, sangat-sangat suka memberi keampunan kepada kita. Banyak mana pun dosa, hatta ibu aniz zambi kamala zambalah. Orang yang minta ampun daripada dosanya, jadilah macam bayi yang tidak pernah melakukan dosa. Kemudian lakukan amal yang disuruh Allah. Dia akan jadi membersihkan hati dengan zikrullah dan sebagainya. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar, baca Quran pada waktu malam. Ingat, satu huruf membaca Quran 10 Allah bayar. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca Quran satu huruf, Allah bagi satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha. Satu pahala ganda 10 kali.